Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, InsyaAllah. So seperti mana yang korang tengah tengok sekarang ni, aku bersama-sama dengan Modenas Ninja 500 SE yang dibawakan khas dari Modenas dan juga Kawasaki lah. So untuk video kali ni, aku akan sharekan dengan korang serba sedikit aku punya experience, aku punya feedback sepanjang aku menggunakan Encik Ninja 500 SE sebagai motor harian aku. So aku tak nak buang masa, kita mulakan dengan poin yang pertama, keselesaan. So bila bercakap pasal keselesaan menunggang satu-satu jenis motor tu kan, kebiasaannya macam biasalah kita akan tengok pada dia punya riding position dulu. So untuk Ninja 500 SE ni, dia mempunyai satu riding position seperti sport bike lah. Sport bike biasanya dia punya handle akan pakai clip on. Biasanya kedudukan penunggang ketika menunggang sesebuah sport bike itu, biasanya keadaan kedudukan rider tu akan sedikit menunduk lah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi clip on untuk Encik Ninja 500 SE ni tidaklah terlalu menunduk. Senang cerita, dia tak terlalu agresif. Kalau nak dibandingkan dengan ZX6 yang aku pernah review dan bawa sebelum ni, memang jauh gila beza dia. Dan kalau korang pernah bawa ataupun menunggang Encik Ninja 250 yang ABS tu kan, bukan ZX 250R tu, yang Ninja 250 tu, dia punya ready position macam tu lah. Sebab korang tengok sendiri lah, dia punya clip on pun, kalau tengok dekat dia punya crown ni kan, memang sama sebiji macam Ninja 250 tu. So riding position dia pun sama aja dengan Ninja 250 tu, saling tak tumpah. Dan aku boleh cakap feeling untuk riding position Ninja 500 SE ni dia lebih relax lah. Lepas tu jarak antara dia punya clip on dan juga rider taklah jauh mana. So bila aku letak aja tangan dekat clip on ni, tangan aku masih ada lebihan untuk aku wiggle-wiggle lah, boleh bergerak dengan bebas. Dia tak rasa macam stretch ataupun stress. Kedudukan kaki pula, kalau nak banding dengan kedudukan kaki kapcai ataupun naked bike, memang rasa dia tinggi sikit lah. Tapi walaupun dia sedikit tinggi, kaki kau masih lagi berada dalam kedudukan yang relax dan santai. Lepas tu dari segi keselesaan seat dia pula, aku boleh cakap yang seat dia ni tidaklah terlalu empuk, tapi cukup lah untuk memberikan keselesaan yang tidak bertepi ketika mana kau duduk atas seat dia ni. Tapi seat pillion tu aku tak pasti lah. Biasanya kalau motor-motor sport bike ni, seat pillion dia based on experience aku memang tak selesa mana pun. Dari segi vibration pula, sepanjang aku bawa Encik Ninja 500 SE ni, aku boleh cakap yang vibration dia tu terasa jugalah. Cumanya vibration tu akan mula terasa pada RPM 10 ke atas. Dan untuk cruising speed yang selesa, untuk top gear ataupun pada kedudukan gear 6, kalau kau nak selesa, tak nak rasa vibration sangat, lepas tu kau pun tak melawan angin sangat, kau boleh cruising pada kelajuan 150 hingga ke 155 km sejam lah. Dan pada kelajuan tu, kalau tak silap aku, RPM dia pada dekat-dekat 9,000 macam tu lah. Tapi bila dia dah start pergi lebih daripada 9,000 RPM, speed dia dah naik daripada 155 km sejam tadi tu, kau akan rasa sedikit vibration dekat dia punya foot pack lah, especially dekat bahagian clip on ni tak terasa sangat. So berdasarkan daripada dapatan aku tadi tu, apa yang aku boleh simpulkan, tahap keselesaan bila menunggang Encik Ninja 500 SE ni, aku boleh sifatkan sebagai selesa. Dia tidaklah sangat-sangat selesa, tapi untuk kelas dia, kelas sport bike ni, dia masih lagi mampu memberikan keselesaan bila kau menunggang lah. Poin yang kedua, dari segi engine performance. So untuk Ninja 500 SE ni, ianya adalah sebuah sport bike yang bernadikan enjin 4-stroke parallel twin yang bersesaran 451cc. Dan enjin ni dikatakan mampu menghasilkan sekitar 44.7 horsepower dan juga 42 Nm of torque. So berdasarkan daripada spek enjin ni, aku berkesempatan lah untuk test dia punya acceleration tu kan. Dari 0 ke 100, Encik Ninja 500 SE ni mampu mencapai kelajuan 100 km sejam tu dalam masa 5 saat saja. Boleh tahan power juga enjin ni. Dan untuk top speed dia pula, berdasarkan daripada aku punya dapatan lah, dengan berat badan aku yang tak berapa nak ringan ni, aku mampu dapat 201 km sejam lah untuk dia punya top speed. So berdasarkan benda-benda alah tu, korang boleh decide sendirilah macam mana power tak power. Enjin terbaru 451cc daripada Kawasaki dan juga Modenas ni. Dan satu benda yang aku seronok bila bawa Ninja 500 SE ni, disebabkan chassis dia yang memang mirip chassis Ninja 250 kan. So chassis dia tu memang ringan lah. So bila chassis dah ringan, enjin pula ada power yang sedemikian rupa, setiap kali kau pulas throttle, tak kira kau ada dekat gear berapa sekalipun. Sebagai contoh, sekarang ni dekat gear 5 engkau koyak aja throttle man. Kau koyak aja throttle, kau akan dapat lah rasa dia punya respon tu. Respon dia tu boleh tahan cepat jugalah. Cumanya aku boleh cakap yang dia punya throttle respon ni tidak terlalu jahat macam kebanyakan motor-motor lain yang lebih liar dia punya throttle respon. Tapi sejujurnya kalau tanya aku, dia masih lagi mampu memberikan keseronokan yang tidak bertepi lah setiap kali kau pulas dia punya throttle tu. Aku tak tahulah kalau orang lain, cumanya kalau aku, orang yang memang suka motor-motor toki macam ni kan, aku rasa macam dah cukup dah untuk aku kan, dah cukup seronok lah ni. Seterusnya dari
segi braking dan juga suspension performance. Okey, dari segi braking, kalau ikutkan dia pakai single disc untuk brake depan dan juga single disc untuk brake belakang, yang dipadankan bersama-sama dengan Nissin punya brake caliper. Depan dia pakai dual piston, belakang dia pakai single piston punya brake caliper. So dari segi stopping power dia, walaupun dia menggunakan single disc untuk sebuah motor 451cc ni, dia punya stopping power tu pada aku dah cukup, man. Sebab setiap kali aku perform braking untuk Ninja 500 SE ni, dia tak pernah lagi gagal untuk memperlahankan dan juga menghentikan motor ni lah. Dia tidaklah kental ataupun padu macam motor-motor yang menggunakan sistem double brake disc kan. Tapi pada aku, dia punya stopping power tu dah cukup lah. Lepas tu kalau nak bercerita pasal dia punya ABS dual channel tu, come on lah, man. Tak pernah lagi lah aku test motor-motor yang ada ABS, tapi bila buat hard braking, drift sana drift sini tak ada. Sama juga macam Ninja 500 SE ni. Dual channel ABS tu berfungsi dengan baik. Setiap kali hard braking, aku tak pernah lagi hadapi masalah-masalah drift ataupun kan. Tak ada. Kalau kata buat hard braking atas jalan basah pun aku rasa okey je ni, walaupun aku tak berkesempatan lagi nak cuba. Lepas tu dari segi suspension pula, suspension dia sangat-sangat basic. Dia datang dengan telescopic fork untuk suspension depan dan juga preload adjustable punya monoshock untuk suspension belakang. Kalau tengok daripada segi suspension system dia ni, memang level-level Ninja 250 lah, memang sama je. Dan feeling dia pun aku rasa lebih kurang sama. Tapi untuk standard kilang punya suspension setup ni, pada aku okey lah. Dia tidaklah terlalu perform sangat, tapi pada aku untuk kegunaan harian, aku boleh cakap sedap lah, ngam-ngam soy. Dia tak terlalu lembut, dia tak terlalu keras. Setiap jedak-jeduk yang aku hadapi berjaya ditempuh dengan tanpa rasa was-was. Lepas tu kalau aku nak perform aktiviti mengkona tu, aku tak rasa gayat lah. Tak adalah rasa macam dia membuang ke, beralun-alun ke. Dia okey je. Tapi itu untuk yang noob punya level cornering macam aku lah. Kalau korang jenis yang pro, sagat siku, sagat telinga, sagat kepala semua, kena adjust sikit lah. Carilah suspension yang elok sikit. Tayar standard kilang dia ni pun pada aku okey lah, not bad. Untuk kegunaan beginner rider, pada aku tak ada masalah. Boleh je guna. Kau maintain aja sampai habis bunga tu. Lepas tayar ni dah botak, kau tukar lah kan. Dan seterusnya, practicality. Bagus atau tidak motor ni, practical atau tidak motor ni. Alright, so untuk practicality ni biasanya aku akan cerita pasal dia punya fuel consumption dulu lah. So untuk Ninja 500 SE ni, berdasarkan daripada test yang aku buat, aku dapati yang Ninja 500 SE ni dia mampu pergi sejauh 23 ke 23.2 km per liter lah. So korang boleh kira sendirilah, untuk satu isi yang penuh tu, full tank kan, 14 liter, berapa kilometer dia boleh pergi. And then kesesuaian nak guna motor ni untuk bawa dalam town, untuk bawa atas highway. Kalau tanya aku boleh cakap yang motor ni all rounder, man. Kau nak guna dalam town pun dia okey, sebab dia lightweight, dia tak berat mana untuk kau control ataupun main dalam town. Tapi dia taklah se-efficient motor-motor macam motor Kapcai ataupun naked bike yang lebih slim, yang lebih ringan daripada dia ni. Tapi dia masih lagi mampu menjalankan tugas dia dengan baik lah. Kalau nak guna untuk long distance ride ataupun kau nak guna untuk daily use dalam jarak yang agak jauh pun sesuai juga, sebab mengenangkan dia punya riding position yang pada aku cukup-cukup relax, cukup-cukup santai. Dipadankan pula dengan fuel tank capacity 14 liter ni, pada aku memang ngam teruk lah kalau kau nak guna untuk long distance ride ataupun kegunaan daily use yang melibatkan jarak perjalanan yang agak jauh. Dia kalau korang nak tahu kan, motor-motor 2 silinder macam ni, dia boleh digunakan untuk town cruising. Lepas tu kalau highway cruising pun dia tak menung sangat dan tak terseksa dengan vibration sangat. Sebab tu aku cakap dia all rounder. Dan sesuai atau tidak Encik Ninja 500 SE ni untuk rider-rider yang beginner, pada aku sesuai je. Sebab dari segi power tak menakutkan sangat. Lepas tu motor ni sangat-sangat basic. Kau tengok pada dia punya electronics pun dah tahu. Traction control tak ada, quick shifter tak ada, riding mode tak ada. Memang basic betul. Harga pun pada aku untuk sebuah motor 451cc, harga dia tu pun boleh dengar lah. So kalau kata korang beginner rider ataupun advanced beginner rider, sebelum-sebelum ni pakai Kapcai, nak cuba pakai sport bike, tak salah kau nak jump terus kepada motor-motor yang pakai enjin 451cc macam ni. Tak ada masalah. Kau boleh manage punya lah, aku berani jamin. Walaupun setiap kali kau pulas throttle dia macam memberi aja kan. Tapi dia tak menakutkan sangat. Serius, tak menakutkan. Tapi seronok lah. So itulah dia guys, serba sedikit aku punya cerita ataupun aku punya feedback bila mana aku menggunakan Encik Ninja 500 SE ni sebagai motor harian aku. So korang rasa macam mana bila dah tengok video first ride impression, dah tengok video walk around, dah tengok video test ride macam gini? Korang rasa berbaloi atau tidak Encik Ninja 500 SE ni untuk dibeli dan dimiliki? Kalau korang rasa berbaloi, tunggu apa lagi, pergilah beli. Tapi kalau korang rasa macam baik beli, kisah pula aku. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay
guys. So ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?